Aku dah cakap jiran tak salah. Ni renovation punya orang yang salah. Kau tengoklah sendiri. Ni motor habuk, ni semua habuk. Ni semua habuk. Ni aku baru cuci je tau. Hari ni habuk lagi. Aduh. Tesla aku dah jadi kelabu. Dah jadi kabur. Parts engine aku lagi dekat sini. Dia tak bagi tahu. Dia kalau bagi tahu aku balut siap-siap. Pakai nak buat kerja dia buat aja. Dia tak bagi tahu pun. Ni nasib baik. Nasib baik dekat belakang sini aku balut 2 biji kereta ni. Sini pun habuk dah semua. Astaga. Sampailah aku pergi beli ni. Ni kilat KEAB 006. Korang jangan ingat dia slow-slow lah. Korang tekan ni. Gila bapak sial. Pak. Tu dia Apa benda ni? Dengan yang ni kecil punya. Gila bapak sial. Poik. Dua-dua ni pun sangat power tau. Yang ini dia sesuai kalau korang tak nak berat lah. Yang ini dia bateri tahan juga. Ini dia built-in bateri. Ini dia main sekali dengan bateri ni. Ini dia boleh jadikan vacuum juga tau. Korang boleh blow. Belakang ni dia ada bagi yang vacuum. Korang nak vacuum laptop ke. Dia in out lah dia boleh. Macam contoh habuk kan. Habuk kan. Korang tengok dia main habuk. Tesla aku ni kabur kan. Santai. Padu mat. Dia at least dia save korang punya masa. Tak payah susah-susah. At least dia boleh tolong lah. Nak jadi fan pun boleh. Memang powerful. Bagi dia punya habuk keluar setengah tu. Nanti baru kita cuci lain lah. Pening siap. Aduh hai. Dah lah. Aku baru ada anak perempuan yang kecil kan. 2 bulan kan. Dalam pun habuk tau. Kesian tiap-tiap hari dia duk. Lepas tu malam-malam hacu. Dalam sana habuk masuk sampai dalam rumah. Dah lah newborn punya baby. Immune pun tak baik. Kesian duk hisap habuk. Macam mana lah. Ni yang kecil punya pun power lah. Korang boleh adjust nak jadi fan ataupun nak blow barang. Ni pun okey juga. Ni murah sikit. Yang ni mahal sikit. Tapi ini memang powerful. Ini bukan aku tak nak pakai. Ini boleh pakai. Tetapi dia besar. Dia besar sangat. Lepas tu bateri cepat habis. Ini dulu punya. Power dia lebih kurang. Sama dengan power ni. Power ni lagi kuat. So, bateri dia boleh tukar tau. Korang nak besar kecil semua boleh. Ni lah kotak dia. Untuk yang mini turbo fan ni. Kilat. Suction and blowing. AMT F01. Dalam dia ada bagi. Dia punya filter. Korang nak jadi vacuum dia pakai ni. Vacuum desk komputer korang mana-mana sajalah. Ataupun korang nak blow. Ada in out lah. Yang ni power sikit lah. KEAB 006. Dia memang jenis yang besar macam ni. Dia ada bagi satu power cord. Dia main sekali dengan bateri. Bateri ni dia korang nak pakai besar kecil semua boleh lah. Korang boleh tengok dia punya spesifikasi dekat sini. Okay. Ni power ni. Ni power.